Guys, korang nak tahu tak? Sebenarnya dekat Malaysia pun ada SCP. Uish, SCP apa? Tapi bukan makhluk ke haiwan ke apa, tapi kedai. Kedai apa yang jadi SCP dekat Malaysia ni? Nama kedai tu 7-Eleven. Serius ah? Mesti korang nak tahu kan? Mari saya ceritakan. Okey, kalau korang nak tahu, kedai ni dekat Pulau Pinang. Tapi saya kena bagi tahu korang, bukan semua 7-Eleven dekat Penang tu SCP. Hanya satu kedai 7-Eleven je, tapi tak tahu kat mana. Ceritanya macam ni, sebab masa tu 7-Eleven tu tiba-tiba ada kejadian yang aneh dekat 7-Eleven tu. Disebabkan kejadian aneh yang terjadi dekat 7-Eleven tu, terus pihak SCP pun beli 7-Eleven tu. Diorang beli sebab diorang nak buat kajian. Tapi dalam masa yang sama, walaupun diorang beli 7-Eleven tu, 7-Eleven tu still buka sampai sekarang. Uish, apa benda yang pelik sangat terjadi dekat 7-Eleven tu sampai SCP nak beli? Okey, cerita dia macam ni. Kalau ada orang tu datang ke 7-Eleven tu, tiba-tiba nak beli barang yang dia nak lah, mesti hilang. Maksudnya contohlah, kalau ada orang tu nak pergi 7-Eleven tu, dia nak beli Coca-Cola. So dia masuk-masuk, tengok-tengok Coca-Cola tu dah tak ada. Tapi kalau ikutkan, tengok dekat CCTV semua, Coca-Cola tu still ada. Tapi tiba-tiba kalau orang tu nak beli je, dia akan hilang. Uish, serius lah? So maksudnya kalau sebelum kita masuk 7-Eleven tu, tiba-tiba macam contohlah kita nak pergi 7-Eleven tu kan, hati kita rasa macam, uish, aku rasa macam aku nak pergi 7-Eleven ni, aku nak beli biskut cik semua lah. So bila hati kita dah cakap macam tu, bila kita masuk 7-Eleven tu je, memang biskut cik semua memang akan hilang. Macam mana boleh jadi macam tu? Itu yang pelik tu. Itu yang SCP nak kaji. So kalau korang nak tahu, kedai ni dia akan ada pekerja 7-Eleven dan dalam masa yang sama mesti ada 2 pekerja SCP. Dan kedai 7-Eleven tu pun diorang akan buat kotor semua. Maksudnya memang tak sapu semua. Sebab apa? Diorang kalau boleh tak nak orang masuk kedai tu. Maksudnya macam lantai pun tak mop. Memang kotor gila lah tempat tu. Sebab diorang nak bagi macam orang kalau nak masuk kedai tu je, diorang rasa macam, ish, tak nak lah beli kat sini, kotor lah. Macam tu lah. Tapi kalau tiba-tiba ada seorang tu dia masuk kedai tu, dia tengok kotor semua, tapi dia still macam tak kisah, dia still nak beli barang, itu masalah. Kenapa saya cakap masalah? Sebab apa? Kalau orang tu datang 7-Eleven tu nak beli barang, confirm memang barang yang dia nak beli tu confirm tak ada. Bukan barang je yang hilang, tapi masalahnya orang yang nak beli barang dekat 7-Eleven tu pun diorang akan rasa macam efek pening kepala. Lepas tu diorang akan sakit kepala semua. Sebab apa diorang sakit kepala? Itu saya pun tak tahu. Tapi masalahnya itulah efek yang akan terjadi kalau orang nak beli barang dekat kedai tu. Tapi kadang-kadang ada orang tu, dia nampak barang yang dia nak beli, tapi bila datang-datang je, tiba-tiba hilang. Bukan hilang je, kadang-kadang dia datang dekat barang tu, tiba-tiba barang tu jadi rosak. So kalau benda ni terjadi, pihak SCP pun nampak dekat dalam kedai tu, pihak SCP akan inject orang tu supaya orang tu lupa ingatan. Bukan lupa ingatan selama-lamanya, tapi orang tu akan lupa ingatan dalam beberapa minit je lah. So kalau nak pergi 7-Eleven ni, korang tak boleh niat nak beli apa. Kiranya kalau korang masuk 7-Eleven tu, korang kena buat macam tak ada apa-apa. Korang masuk, lepas tu korang macam